Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam bin Huda dengan rakan saya. Saya Rafifah Najwa. Jadi hari ini kami bersama penolong tanam pentadbiran Sekolah Bahasa Sri Bantai. Apa khabar Puan? Khabar baik, Alhamdulillah. Jadi kami akan mengajukan beberapa soalan berkaitan pengurusan hal ehwal pentadbiran di Sekolah Bahasa Sri Bantai. Jadi soalan yang pertama, bagaimanakah proses perancangan dan pelaksanaan PDP dilaksanakan di sekolah ini? Okey, baik. Pertama sekali terima kasihlah kepada Adam dan Rafika sudi menerima cikgu lah, dan minta maaf lah dari minggu lepas sampai minggu ni lah, maklumlah busy kalau menteri kita kan. Okey, baik. Untuk sekolah ni, pertama sekali bukan sekolah ni sajalah, semua sekolah pun pertama sekali untuk proses perancangan dan pelaksanaan PDP, yang pertama sekali semua guru akan menyediakan rancangan pelajaran tahunan lah. Dari pelajaran tahunan tu akan menulis setiap hari rancangan pelajaran harian selama seminggu berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran. Kita akan gunakan apa-apa pun akan merujuk kepada DSKP. Pertama sekali guru perlu merancang objektif lah, objektif pembelajaran, kemudian aktiviti apa yang dilaksanakan berdasarkan objektif pembelajaran tu, seterusnya bahan bantu mengajar dan kaedah pentaksiran yang digunakan. Sebab pentaksiran setiap hari, pentaksiran bilik darjah ni dia berlaku setiap hari. Jadi setiap kali menulis rancangan pelajaran tu perlu dinyatakan objektif, aktiviti, dan kerana aktiviti itulah yang akan menentu dan menjurus kepada pentaksiran yang berlaku pada mata pelajaran tu pada hari, dalam mata pelajaran tu pada hari itulah bagi setiap guru. Okey, kebanyakannya perancangan mestilah memfokuskan murid lah, penglibatan murid secara aktif, dan tak dilupakan juga dalam setiap rancangan penulisan harian tu, RPH harian tu perlu ada kebat lah. Sebab kebat merupakan salah satu daripada perkara penting yang dititik beratkan dalam setiap kali perancangan guru untuk mengajar. Okey. Jadi untuk soalan yang kedua pula, bagaimanakah pemantauan terhadap pentaksiran bilik darjah iaitu PBD dan pencapaian murid dijalankan? Okey, pertama sekali pemantauan PBD ini dilaksanakan untuk makluman semua. Setiap guru di sekolah ini dibekalkan rekod pentaksiran murid lah. Okey, rekod pentaksiran. Jadi pertama sekali setiap 3 bulan semua guru akan hantar rekod untuk disemak oleh mentadbir setakat mana standard pelajaran mana yang telah dikuasai oleh setiap murid. Kemudian setiap panitia juga diminta untuk membuat analisis 3 bulan sekali lah, dan analisis sebenarnya selepas fasa pertama kita masukkan rekod pentaksiran dalam sistem IDMI. Sistem IDMI tu perekodan PBD tu, dan fasa pertama untuk sekolah ni akan bermula pada 29 Jun nantilah, dan cikgu telah habis semak rekod semakan untuk rekod pentaksiran guru tu untuk semua guru lah, dan tunggu masa untuk IDMI sistem dibuka, cikgu-cikgu akan merekod lah PBD tu. Dan setakat ni dalam makluman cikgu, TP 1 dan 2 tu hanya kepada murid yang penting lah, yang penting tegar. Itulah masalah dia bila kita melaksanakan pentaksiran ni, sebab pentaksiran ni berterusan. Jadi bila murid tu tak hadir, dia akan memperkara je tahap pentaksiran tu. Maksudnya hari ni cikgu nak kata cikgu buat untuk darab. Okey, bila kita murid tu tak hadir dalam seminggu, kita dah masuk tajuk seterusnya bahagi. Jadi maksudnya tajuk lain dah. Jadi bila kita nak ulang semula, maksudnya ulang semula, tapi setiap rekod pentaksiran guru tu diconteng lah. Maksudnya tak hadir berapa hari bulan, melepasi apa pentaksiran berapa hari bulan, semua ada rekod. Rekod tu tak cantik. Kalau tengok bukan ni, maksudnya rekod tu cikgu suruh cikgu conteng lah. Maksudnya dia rekodkan betul-betul dengan pensel, dengan pen merah macam cikgu. Kalau murid cikgu tak hadir, cikgu tulis TH.
standard pembelajaran ni kata 3.1. Jadi di 3.1 tu bila dia hadir cikgu akan ulang semula lah, sebab kita perlu mentaksir yang sama lah. Cuma pentaksiran tu berlaku melalui irisan bacaan, penulisan dan juga pemerhatian lah, serta kuis dan projek. Projek tu untuk kita buat PD di mana untuk projek kan. Lepas tu data yang digunakan tu lah untuk setiap panitia buat intervensi. Intervensi macam untuk bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, kita ada bahasa Melayu untuk ni lah, untuk program bacaan lah. Banyaknya kalau yang bahasa Inggeris remedial interaction tu, lepas tu yang matematik numerasi lah, numerasi dia punya. Okey. Baiklah, jadi soalan terakhir, apakah pendekatan atau strategi pengajaran yang digalakkan untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran murid? Okey. Sebenarnya di setiap sekolah dan sekolah kami juga memfokuskan kepada pembelajaran abad 21 lah, PK21 tahu kan? PK21 yang tekankan komunikasi, kolaborasi, kreativiti dan pemikiran kritis. Kebanyakan guru memang digalakkanlah untuk menggunakan digital, tapi ada kekangan jugalah, sebab tak di setiap kelas tidak dibekalkan dengan skrin dan sebagainya. Cuma bila kita berpeluang untuk masuk ke Mamat ICT, masa itulah baru kita menggunakan sumber ICT yang sebenarnya. Tapi cikgu-cikgu di sekolah ni memang jenis yang hardworking, yang betul-betul berusaha. Lagipun dengan bilangan murid yang tak ramai, jadi semacam kita guna set reaksi untuk PDP kita tu, gunakan juga laptop lah, bawa laptop masuk sekolah, masuklah kelas. Tu dah ada usaha-usaha cikgu kita. Lepas tu di situ juga ada quiz. Macam kata kelas belakang ni tak ramai, dalam 14 orang, bolehlah kita hasilkan quiz. Maksudnya setengah jam pertama tu macam kita kenalkan tajuk dan sebagainya. 30 minit di belakang tu untuk ni dia punya ni. Sebenarnya memang kekangan, tapi cikgu-cikgu di sini memang jenis yang sangat berusaha. Sampai laptop rosak pun ada jadi murid tekan tu. Okey, lepas tu satu lagi rancangan PDP setiap guru memang diambil kira lah. Setiap tu bila dalam takwim, pasal ada dalam takwim perusahaan sekolah, perancangan sekolah tu ada kan tarikh-tarikh untuk guru dicerap. Di situlah bila pencerapan berlaku tu lah baru kita tahu berlaku tak kebat dalam PDP cikgu, berlaku tak kolaborasi antara murid, guru sebagai pembimbing dan sebagainya. Di situ kita dapat tengok lah dia punya itu kan. Okey, lagi satu, kita juga bila ramai murid yang pelbagai tahap lah, maksudnya kalau kelas yang depan tu pandai sangat, pertengahan dan kelas belakang perlukan intervensi, kita buat intervensi. Yang pertama, cikgu titik beratkan pendekatan terbeza lah. Macam cikgu sendiri ajak matematik dalam RPH cikgu memang ada pendekatan terbeza lah. Sebab kita tidak boleh ajak budak tu dengan cara yang sama. Kalau kelas A pun dia masih ada yang pandai, yang tengah dan yang perlu dibimbing. Kalau kelas B pun sama. Maksudnya setiap kelas A ke kelas B ke kelas yang AJ ke Al-Jazari ke, semua diperlukan pendekatan terbeza. Sebab keupayaan dan tahap kebolehan murid itu tidak sama. Jadi PK21 dan pendekatan terbeza lah memang digunakan lah. Kalau sekolah lain pun memang guna yang sama. Sebab kita tak boleh mengajak budak yang pandai dia akan lebih. Okey, maksudnya bila pembelajaran terbeza ni juga dari segi lembaran kerja dan kerja pun, aktiviti pun berbeza. Maksudnya yang kelas depan tu dalam setiap panitia cikgu suruh panitia tetapkan macam kelas depan 15 soalan setiap kali PDP berlaku. Kelas yang tengah 10, 7 hingga 10. Yang kelas yang belakang sekali 3 hingga 5. Tu pun 5 belum tentu habis dan perlukan bimbingan. Okey, ada lagi? Tak ada boleh? Habis dah kan? Habis dah. Okey. Dah habis. Jadi kena video ni pensyarah tengok tak? Tengok. Oh, sudah. Sekian, terima kasih.